Dia Allah akan segala mulut menegah daripada bercakap. Seolah-olah Tuhan teri. Dia tegah tak boleh wikecek. Kerana akhirat esok fak kafir ni dia pandai dalih. Tuhan nak sumat neraka dah, dia kata mana saksi kata dia ni kafir. Mana saksi kata dia jahat. Tengok tu. Wak mari nabi-nabi lain. Hai tak. Aku tak jauh. Aku tak ada kafir. Tengok tu. Pada Tuhan tahu cukup-cukup dah mati. Tapi nak ayat kata kerah pedaya sampai akhirat dia tak ngaku. Hingga ambil pula fak kita ni tak ngaku. Akhir sekali ambil Nabi Muhammad tak jauh lagi. Kata dia tak kafir, dia tak jahat. Suk sekali Tuhan pun katuk dengan ayat ni. Tak boleh kecek selalu sini. Habis mulut ni bahaya, tak bahaya besar, tak besar dia. Siapa tak ngaku lagi dalam akhirat esok. Habis tu ambil gambar fok-fok umat Nabi Muhammad, ambil gambar Nabi Muhammad, ni jadi saksi. Tak jong, tak si, bukan belakang. Tuhan pernah koci mulut, maksud nakhtimu ni kami menteri, kami mencak. Mana? Tegah tak boleh wikecek. Lah ni tak apalah sakit kaki, sakit perut, sakit tangan, mulut belakang nahu. Nak makan nasi pun mulut, nak panggil orang pun mulut, sakit pun mulut. Lok wi mulut kecek tah dunia. Akhirat esok, lok wi tangan pula kecek. Mulut tu hai koci. Tak boleh tak percaya tu, nama koci lagu manuk, Tuhan ni kuasa. Tengok orang bisu tak boleh kecek dah. Nampak dah tak boleh kecek mulut, ada apa kita, tapi tak boleh kecek. Tuhan tak tahu sifat berkata dia. Pak esok senilah Tuhan koci mulut, seolah-olah ia teri. Sebab teri je bukalah, air tak tubik dah. Tu di antara dah. Dia apa nama ni, menegah ia Allah, akan segala mulut, dia menegah daripada bercakap. Tak boleh kecek, seolah-olah peteri dah. Dah. Menegah bercakap, berkata-kata dah. Bercakap berkata-kata tak boleh akan Allah Ta'ala. Kamar dia berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangi mereka itu. Jadi kalau kecek kampung kau Tuhan lok wi tangi kecek pula. Ni tangi royak soso. Kalau biasa pergi kitab royak buka kitab. Pergi pula Quran tangi pergi Quran, tangi pergi duit sedekah dia royak teri mandi. Dah, nebak semua dia royak habis. Tangi biasa pergi orang bujeh, dia royak cara pergi orang bujeh. Pergi tangi pula turun puluh mata, royak cara puluh mata, tak tusuk sebutih habuk. Ni tangi kecek ni. Dan mensaksikan oleh segala kaki mereka itu, mereka manusia lah. Jadi saksi dengan barang yang ada mereka itu, mereka manusia ni. Maknanya muusaha akan mereka di dalam dunia. Jadi kaki kita gimana jadi saksi habis. Berat juga ada dah. Lah ni saksi orang manusia, ni kaki kita sendiri. Kaki royak kata aku besok jalan pergi tengok wik royak nara celem di tepi patah. Kaki kata aku besok pergi jalan wik batu di nara royak campuran kau. Dia tak tobat lagi bemeh, tak ada tobat. Kaki kata aku besok pergi nak put nam tuk cawarin. Orang tino ku nama Haning. Yang meduk ngaji mosodo di Pokta. Panak puk lagi jumpa dengan rohani. Tak tobat lagi. Kaki gi pun royak juga. Kaki kata pergi besok pergi bang judi. Dia royak. Pas tak berat kok mana akhirat esok. Ni orang panggil saksi lawe. Lawe tu hak orang panggil hak tak boleh. Pas kalau hak saksi tolong, kaki kata ya Tok Nabelah mu mari nak minggu mari ngaji masjid Bukit Tamu. Mu mari nak minggu bela. Mu marilah beme dia dan Kak Mastah mu mari Pasuroning. Mu mari cemo cerong bayuk kaki royak. Habis kaki ning muka nakir nak masuk esok-esok ni pada tak boleh nak masuk. Dia tolong kita. Kaki kata he muka nakir mu tak usah masuklah. Aku duk mari ngaji nak kali hari Ahad. Duk dicek ke mari lagi. Duduk di payung mari lagi. Duk jemaah nak malas terawih dan maaf maya esok. Duk tiah aku mari lagi. Aku duk takut sini dah ni kaki kata. Ni kaki tolong. Hak kaki kita buat benda jahat saksi lawe. Pas kita nak kita ngaku lagu mano, moga kaki sendiri anggota sendiri kaki royak. Perut royak kok perut, mata royak kok mata.
Dan lagi pula parak royak kok. Parak orang duk zina ke apa tu. Royak habis. Tak susuk sebutir habis. Malaikat taubat suruh baik. Habis kena taubat suruh. Dia bila jadi taubat nasuha. Tuhan will lupa anggota kita tak boleh royak. Kalau tak taubat tak ada jalan. Malaikat dia ada jalan kok. Kita duk puasa Ramadan ni. Sebab hotel yang kedua marai. Wa maghfiratun minallah. Dapat ke apa ni Allah Ta'ala. Habis dosa sungguh. Harap itulah soal lagi tu. Tapi tak sama dengan taubat situlah. Tak sama dengan taubat situlah. Sambil tu kena banyak sangat. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mu ni Tuhan yang maha maaf. Mu ni Tuhan yang maha mulia. Mu ni Tuhan yang maha suka ngapun. Mu kena dengan apun dosa hamba-Mu. Oleh demikian Tuhan fa'fu anni, maaf olehmu, apa olehmu daripadaku. Dosa gapo mu perhabislah Tuhan. Kita taubat situ benang baca belah-belah. We banyak bahaya, we banyak. Dah siapa beribu-ribu kali. Tak ada dalam 8 hari ni dah. Dah, lepas tu lepas 8 hari ni baca biasa dah lah. Tapi hak ni hak doa Lailatul Qadar. Hak ni doa 10 akhir Ramadan pun hak ni. Baca we kenalah. Apa saya takut pak-pak tu banyak tak tahan dengan hak tu tu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul ahwa pak ku anni. Ada pak banyak pun. Ya belik sikit situ pada. Belik ya fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hak tu duk tubik banyak tak email tu pak sungguh. Gana weh macam we kenalah. Tu harap kita dosa belaka belak. Nak lagi tak leh. Okey, apa dengan kita duk baca ni mudah-mudahan bulan Ramadan habis fikih dosa kita. Habis kita tepik pada Ramadan ni mocik putih bersih sungguhlah. Tapi tak saya mati lagi nak Ramadan depan pula dah. Ramadan kau nak kita kerawah dia buah. Saya mati dah. Dah. Tu baik. Maka dia kata lagi tafsir lagi. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia tiap anggota dengan kejahatan. Dah kejahatan itu sifat yang keluar daripadanya daripada tiap-tiap anggota. Royak habis. Ni kita kena takut ni. Ni fak-fak orang dekat-dekat dengan Tuhan baca ayat gini mau teriak memang kru. Teriak tiap sebab dia biasa kaki tangan dia buat kerja benda tak boleh. Pas bimbang takut Tuhan tak apa dosa. Tangan royak cara tangan, mulut royak cara mulut, telinga royak cara telinga, parak zakar royak habis. Di batu pacul, di situ, di sini royak tak tumpah sebutir. Pada Tuhan tahu cukup-cukup dah pada. Geno Tuhan suruh anggota royak lagi. Karena Tuhan ni halusi sungguh. Nak boh neraka sore-sore ni. Malaikat lagi jadi saksi. Bombing lagi saksi. Tepat lagi saksi. Anggota kita lagi saksi. Kalau nak kata boh neraka ni. Nak kata puas hati sungguh dah. Ada capek dah lah. Tuhan tahu cukup dah nak kita puas hati sungguh. Masuk dalam neraka ni. Segala benda jadi saksi habis. Bombing tempat kita jejak jadi saksi. Langit tempat wah kepala kita duk lukung jadi saksi. Matahari duk suluh jadi saksi. Habis tiap-tiap segi. Royak belako. Tu nak royak macik dah. Sebab itulah hak baru ni pun jangan tinggal pada Astaghfirullahalazim min kulli zambin wa atubu ilaih. Aku minta ampun akan Allah Taala yang Maha Besar, minta ampun dah min kulli zambin daripada tiap-tiap dosa. Wa atubu ilaihi dan aku taubat kepadanya. Hak ni pun habis juga ni kena ada juga bayuk bejeng dia. Nah, taubat tu maksudnya taubat dah tu wa atubu ilaihi dan aku taubat kepadanya. Masuk semua. Dosa kaki, dosa tangan, dosa lidah, dosa perut, dosa parak kalaunya ada. Dah, dosa apa nama lagi. Dah, tu kita minta masuk dalam tu habis. Ni jalan hak Tuhan suruh, hak Nabi suruh. Dah, terbaik. Hak tu sabit malam-malam kena teriak hati-hati tu. Tapi kita ingat kita nak baca hak ni dah. Afuun Tuhan yang maha maaf. Dia ni maaf, dia maha maaf. Lagi karim, dia maha mulia. Lagi tuhibbul afwa, dia suka maaf. Dia sukalah, dia kasih dengan maaf hak kita salah. Oleh demikian Tuhan, fa'fu maaflah olehmu anni padaku. Dah mu suka dengan maaf. Mu suka dengan mengampun, mu maha mengampun, mu maha mulia. Maaflah katku. Wi banyak tak nak wi banyak. Kita ni banyak salah pada. Sepatut teriak dah. Ni sebab pada teriak ni ai mata dia haram dengan aku nak akal ni.
Bime takut ni, takut tu tak terima dosa dia. Ni penutung, Pak Doman. Dulu gelar cik muda, tak salah cik muda, buat Pak Doman lalu dah. Pada Abdul Rahman. Bime takut tu tak ampun dosa, mari kelih tu air mata majlis ilmu. Nampak tak mocik? Ni air mata ni haram neraka nak makan. Sebab takut kau tu tak ampun dosa dia. Habis kita nak tubik, payah tubik, tak emeh bawang merah lah. Baik putih dia ada, wak 2 ulah, 3 ulah mari, pak mengaji, masuk tempat-tempat tak tubik lagi, kerah, pecing, turun dalam mata. Ceruk lah, tak nak belok, kena bawang merah. Dekeh, nunggu kita payah orang panggil dah, tu besar tak besar, tengok tu. Bime takut. Kita bime apa perkara dah mana makcik? Kerana apa perkara dah hak besar-besar, dalam kitab ada sebut. Tak ingat tak ada? Ya ada berapa semua? Hak besar-besar ni bela. Kerana master, kadah, kak mas cerah. Mau email kori. 3 hak besar-besar pak do. Ya tamu kena bimbel serabut takut mati tangga email. Takut tu tangga email be mecuk dah lah, habis kira-kira dah. Duk mengaji selama kening, duk puasa selama kening, duk sedekah selama kening, habuk angin jadi sebab email tak ada. Ni kena minta nak alai, deng minta nak alai. Ya Allah, mintalah aku mati le email ya Allah. Witu be mata atik kau comel benar. Kita nak sungguh witu hai pergi, kita jangan mati tangga email be. Nombor 2-nya kita kena mari serabut bime takut amalan kita duk buat ni takut sia-sia. Tuhan tak terima. Ngaji, nak minggu, puasa, nak tahun, nak semaya, nak malam, nak hari sedekah tu. Semua juga. Tapi takut tak ada rega sisi Allah Ta'ala. Kita berasa buat bisno cekak dah, buat banyak dah. Tapi Tuhan tak ada rega sikit habuk. Hak ni takut, sabit minta uya terimalah amal ibadat kita. Lama 3-nya hak saning lah. Dalam dosa kita, jahat kita, maksiat kita, takut Tuhan tak ampun dosa. Hak ni kena takut ni. Jadi bimbel kata, hujan-hujan kemarin, amun duruh bunga dia aku. Tu bimbel cara pasal lagu tu. Duk main marah hujan, namun tak lekat bunga dia. Aku duk bosan tu, 4 rai lebih nampak tubik tu. Bosan hak tu, bosan cara lagu tu. Hak ni kena bosan lagi hak ni. Hak ni hak akhirat hak ni. Ingat tak makcik weh? Takut kita tu tak ampun dosa. Sabit banyak Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tu ingat molek dah. Tu baik. 3 tu patut ingatlah. Hak lain tu banyak lagi kita tak besar tu. Takut tangga email, takut tak terima amal ibadat, takut tak ampun dosa 3 kali tak. Takut tangga email, takut tak terima ibadat, takut tak ampun dosa 3 tak. Tu makcik dah 3 tak baik. Satu ayat saat ni. Dan firman Allah Ta'ala lagi di dalam Quran dia, sakut dengan saksi belakang lah ni. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala junudukum. Di dalam surah Fussilat. Ayat rakamnya 22. Ayat seakhir saat ni tapi teruk hak ni lagi, lebih hak ni lagi. Hak saat ni berat cekak dah, tapi hak ni berat lagi daripada mana? Artinya, dan tiada ada kamu dulu di dalam dunia. Tak ada dah masa kau kita duduk dalam dunia lah ni. Tak ada apa? Tak ada bersembunyi susuk pada ketika mengerjakan kejahatan. Jadi masa tu kau kita duduk dalam dunia lah ni, tak ada susuk sebutir habuk. Hak kita duduk kerja kejahatan kok tangi. Hak kita duduk kerja kejahatan kok mulut. Hak kita duk kerja kejahatan kok kaki, kok perut, kok parak. Tak ada boleh nak susuk dah dunia ni. Tak boleh nak susuk. Daripada mensaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu. Jadi tak boleh nak susuk. Naik saksilah oleh kamu segala telinga kamu mulut dengar gapo. Dosa hak kita duk dengar benda maksiat, dosa mai kok telinga, maka dosa telinga itulah duk royak kau Tuhan di akhirat esok. Tak tusuk muka kelinga duk kali dengan kita semua.
Dah. Dan segala mata kamu jadi tak lepas juga. Tak boleh nak susuk juga. Hak kita duk kerja lihat dunia ni sakut dengan mata. Mata duk tengok mene, mata duk tengok menomok siap. Mata duk itak orang duk berok. Semua tu nak rakyat kata nak susuk tak boleh. Mata tu jadi saksi sendiri depan Tuhan di akhirat esok. Aku mano ayah abata dah. Hari dah abata ni dok lagi. Pahaya lah. Nak susuk tak boleh, nak susuk tak boleh. Segala mata jadi saksi lah. Mata kita dok tengok gapo tah dunia. Dan lagi hak ni teruk lagi moci. Hak ni tinggi sekali ni. Dan segala kulit kamu. Mata ni boleh kira kita cokeh tubik. Tak boleh lah. Dia nak jadi saksi, tak ada dah. Telinga ni kita pergi katuk sifat pendengar awal tubik. Tak ada lah. Pas kulit kita nak awal lagu mana? Sutir tubuh kita kulit belakang apa ada? Siapa kulit jadi saksi nak tusuk tak boleh. Kalau kita ada buat benda maksiat. Kalau kita duduk deraka dengan Allah. Kulit kaki, kulit perut, kulit kepala, kulit tulang belakang, kulit bahu, kulit kuku. Payah dengan kita semua-semua. Kalau mata kita cokeh we tubik boleh. Telinga kita we tubik boleh. We tuli we apa? Pas kulit nak we lagu mana? We mati. Hak ni berat benar macam siapa kulit kita sendiri jadi saksi lah we kalau kita kerja benda-benda. Habis tu tak lain tak bukan dah bejeng. Nak ucap istighfar karo dah. Hak kita jalan nak selamat. Sebab kita ya tak lepas ada 4 karo bebas hari. Mana 4 karo? Taat. Maksiat. Dah, pas lagi pula bala, pasal lagi gapo? Nikmat. Ni hari-hari duk tak lepas dengan kita ke ni. Tapi kita ingat boleh bila kita berlaku boleh buat taat. Ni boleh mari ngaji, setagi boleh jemaah. Padahal ni pula duk niat iktikaf pula dah. Banyak mana dah pahala Tuhan nak bui. Ni kita duk laku le benda taat. Ingat Tuhan nak gapo bejeng hak ni. Kalau kita boleh duk lagu ni. Belah dia. Kena ingat tak lek Tuhan nak tu. Nak gapo tu? Ingat taufik dia. Gapo taufik? Dengan pertolongan Tuhan belah dia. Dengan pertolongan Tuhan bemeh dia di teluk bukit mari belah mari kat dah apa nama ni kat mastura dia mari. Bukan tenaga kita tak ada sedaya upaya nak boleh mari dia tolong. Ni orang panggil kita kena ingat situ. Ni kita boleh cetak arok dalam duk puasa iktikaf, boleh mengaji kitab, boleh mengaji agama dia dengan pertolongan dia bila kita duk le taat. Jangan dia rasa bangga kita jasa kita boleh mari. Jangan tak dia tolong kita tak ada upaya sudaya. Nak boleh kita tinggal benda maksiat, nak boleh buat benda baik dengan pertolongan musabik orang panggil taufik. Khuliqal qudrati ila taat. Tuhan jadi satu kuatan boleh kita duk cetak. Tuhan jadi suatu kita je boleh duduk mari dia. Ni hak payah sikit. Nombor 2 benda hak tak lepas dengan kita lagi ni nikmat. Dah ke? Boleh beli, kita ada boleh apa nama terima ni. Ada pula demo sedekah wa timung, ada pula kita boleh makan nasi. Dalam ni banyak nikmat lah. Boleh duit pitih gapo kita kata, alik Tuhan nak gapo? Suruh ucap alhamdulillah. Jangan tinggal. Syukur terima kasih dengan dia. Telajak boleh banyak, pau syukur ditikah lalu dah. Hari ni jual siapa telajak boleh 10,000 dah tu hebu. Ya ke? Syukur dengan Allah Taala alhamdulillah tak pada lagi syukur sujud tikah. Tu bila dapat nikmat mulut jangan tinggal alhamdulillah. 2. Dah, apa nama yang 3 pula? Bila berlaku bala, ujian Tuhan demi sakit. Dah, kemalangan gapo Tuhan suruh kita sabar. Kalau tak sabar nama kata kita lawan dengan dia dah. Dia tak lagi kita duduk tahdunya tak lepas pada ujian. Bila lepas pada ujian, tak lepas pada ujian, bila uji pak kita sabar banyak. Dan sabar Tuhan janji surga. Murayaklah Muhammad wa basyiris sabirin. Murayak dengan sabar ni berita baik Tuhan nak balas surga di akhirat esok. Tu bila bala mari. Dah, pas tu lama pak gapo nama? Maksiat. Setagi ya turun tangga, tu begi tengok orang tino. Terkelih tak apa, tengok ada syahwat. Tu orang panggil masuk neraka dengan Tuhan. Tuhan nak gapo tu? Istighfar selalu dah. Sabit jangan tinggal tu. Pak kita ngupak astaghfirullahalazim. Wa imma yang zaron. Dah, apa nama ni? Nazrun. Dah, fasta'iz billah. Minas syaitani nazrun, fasta'iz billah. Bila hatimu mari nak deki demo, hati mari sifat tak molek nak marah demo,
Hati mari nak deki, hati mari nak dendam, hati nak takabur, mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim selalu dah. Tak sedek taruh lah be puak selalu dah. Hati nak deki tengok dia mau jual aku hak kita dak. Selalu tu hajar bila mari capak dalam hatimu setan, dah napa nama minasyaitonir nazrun fasta'iz billah. Meminta lindung dengan Allah. Ubat dia a'udzubillah selalu dah. Tu selalu dah tu orang panggil setan nak olok dalam diri kita tu. Nak mari takabur, nak mari ria, nak mari ujuk, nak mari deki, kita ucap auzubillah. Auzubillah kita belakang dah. Pas berlaku benda musiat, mulut jangan tinggal Allahumma ighfirli. Astaghfirullahalazim. Duk situ pak perkara ni benda tak lepas. Duk berlaku tak kita. Taat. Musiat balo nikmat. Pak ingat haya nak mocik, hak Tuhan nak. Nikmat nak ucap alhamdulillah. Musiat nak ucap astaghfirullahalazim. Dah, balo nak wi kita sabar. Dah, taat nak ingat Tuhan tolong wi kita boleh buat. Senang kalau kita duk pak perkara ni. Tak jadi ujuk, tak jadi perasaan beje. Ingat moleklah. Tu pak perkara ni hari-hari kita duk tak lepas ni. Tengoklah ni kita dah letak, ingat Tuhan tolong kita boleh mari. Dia Tuhan tak tolong nak mari tak leh, tengok dekat je. Dekat je lek jatuh ni nak mari tak leh. Sedangkan kita perak duk apa sungai padi. Duk apa rangit mari boleh. Sebab kata kita jangan duk bangga dengan kita ni. Tuhan tolong saja. Duk situ tu orang panggil taufik dah. Terbaik. Tengok dalam ni pula. Maknanya dan segala kulit kamu tiada dapat bersembunyi daripada sekalian. Dan saksi yang tersebut. Jadi kulit kita sendiri pun dalam kita buat benda maksiat, kita nak susuk tak boleh. Kulit tu jadi saksi juga. Kulit kepala, kulit kaki, kulit muka, kulit paha, kulit punggung, kulit dada. Habis jadi saksi. Muka duk kalingan kita. Tu nak royak dah. Malaikat yang kata kalau tak boleh jadi saksi. Gapo tu? Dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Jangan kita kerja so. Barulah kulit, kaki, tangan, mata tak boleh jadi saksi. Jangan kita kerja so. Ya dah. Pas kita kerja lepas dah tu, kita banyak taubat. Pas taubat ambil asal ni lah pada. Okey. Ambil mana asalnya? Astaghfirullahalazim min kulli zambin wa atubu ilaih. Dia masuk habis. Masuk habis moci ni. Lepas tu Allahumma innaka afuwun. Boleh ni boleh ya dah. Boleh yang Nabi suruh berdoa. Tama-tama akhir Ramadan. Ni jalan hak Tuhan nak perhabis tak sewa jadi saksi. Dosa-dosa hak kita telah laku dengan dia dah. Bahawa tidak kan nak susuk ke mana kulit duk sekali dengan kita. Mata, kaki, tangan duk sekali kita. Jadi saksi belakang. Malaikat mata tu, colek tubik boleh lagi kita kata. Tapi kulit nak buat lagu mana? Ni tak ada Tuhan nak buh dengan aku sore-sore seadik-adik sungguh. Dah. Manya malaikat lagi jadi saksi. Langit bombing lagi. Matahari lagi. Rupuk lagi. Kita sendiri pula dah jadi saksi. Pula dah anggota kita wajib. Allah tu sebab ganah kita dah. Sebab kata kita nak kata Tuhan tak boleh dah. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Tuhan kata aku tak ada zalim boh mu dalam neraka. Aku tak ada zalim, aku tak karuk boh ke dirimu sendiri mu karuknya sebab mu tu zalim. Duk zina, duk mabuk gapo tu, duk tak semaya, duk tak puasa. Pasal apa zalim Tuhan boleh neraka? Tuhan tak mung kerana mu tinggal ajaran hak Tuhan suruh. Dah tu di antara nak royak. Dalam ayat ni nak kita gerung takut kata kaki tangan mata anggota kena bersih wi sungguh. Kalau kita tak jaga dia akan jadi saksi di akhirat esok saksi lawan. Tapi kalau kita jaga dia menjadi saksi tolong kita. Dah, oyak kaki mari sejik mata tengok kita, tangan balik kita, tangan jamuh kepala anak yatim perut makan benda haram, benda halal. Oyak habliting hak tolong. Habis itu dah. Baik. Sebab gapo boleh katanya kulit kita saat ni tak boleh dapat susuk jadi saksi dengan kita semua. Kerana bahawasanya tiada bercerailah ia kulit. Dah, tiada bercerailah semua anggota. Tiada bercerai daripada manusia mana pada tiap-tiap masa. Dia tak becek dengan kita semua. Duk dengan kita semua masuk dalam jamban pun mata pun sekali, masuk sejik pun sekali, dah pergi pacu pun sekali, mari Mekah pun sekali semua. Habis tu dia jadi saksi belakang. Saksi lawan, ni orang panggil saksi benda kerja jahat. Saksi tolong, lepas tu kita buat benda baik. Tak lari, tak lepas kerana dia duduk dengan kita sama-sama. Tiap-tiap masa. Habis itu dah.
Dan tiap-tiap tempat ikut kita pergi mana pun dia duduk sekali dengan kita. Masa di mana pun dia duduk sekali dengan kita. Tu dia panggil anggota kaki tangan. Sebab tu kita kena jaga boleh, cara boleh, cara boleh, jangan melakukan benda maksiat. Sekira berlaku dah, mesti kita banyak ucap istighfar, banyak kita taubat. Mudah-mudahan perkara yang kita laku benda maksiat, dia lupa nak rayak di akhirat esok. Sebab tu yang makbulkan doa kita. Dah, habis itu. Lagi pula dia kata, selagi menyebut hamba, kata Tuhan kita, akan 7 pasal, 7 bab bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Dia nak bila sosok dah lah. Anggota mata, anggota telinga, anggota lidah, anggota perut, anggota parak, anggota 2 kaki, anggota 2 tangan. Nak sebut sebab. Dah kata, dengan anggota inilah melakukan kejahatan puduk dia, melakukan kebaikan puduk dia. Pas cara lagu mana? Musannif nak perkenalkan anggota 7. Kelebihan sabit dengan mata tu yang jadi hikmat, ada faedah dunia, faedah akhirat. Tu yang jadi pula telinga, ada faedah hikmat akhirat. Lagu mana kita ikuti semula tu dah. Sekat tu dulu, wallahu a'lam. Mukanya ni dah kita takrib bu ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, saudara di atas jalan agama. Semua tu bila jadi beradik-beradik kita belakang. Duduk di mana saja, saudara di atas agama. Sabit kita dengan Nabi Muhammad pun jadi waris-waris juga atas agama makcik. Kullul bil mu'minin walau asian. Tiap-tiap orang beriman dengan Tuhan kira kata keluarga Nabi belaka. Walau asian, dan jika dia tak puasa tak semaya kalipun, orang ada iman ni keluarga dengan Nabi Muhammad belaka. Untung dah hari ada iman. Apa lagi kita duk semaya berpuasa tak tinggal kok. Kau sangatlah makcik deh. Tu dia panggil saudara di atas sejalan agama. Saudara wadik-wadik tak ada kenapa lah kita dengan Nabi. Dah tu di antara baiklah. Kemudian ia seru pada kita saudara ni, hendaklah kamu tahu, mu kena yakin bahawasanya orang-orang yang mencela-celakan kepadamu banyak modal itu ialah orang yang sesat. Mu kena yakin, kena cerak dah. Orang dak hetek, orang dak kata kau orang dia susah. Ya orang sesat. Kalau kita ngaji bab tajwid tak pedah duk ngaji tajwid, duk main mak mutasil, mak wajib. Duk main sifat jauhar, sifat sidah, sifat istilah. Dah sifat apa nama ni, sifat istighfar. Tak ngaji tu tak apa ya, kita betul dengan demo ya. Ya tak erti tajwid dah tu. Dia boleh ya tak erti tajwid dah tu. Sebab dia duk celah tu. Kalau ya orang banyak ya tak celah. Supaya agak tak pedah duk ngaji ilmu sorah naung. Dah, tak ada pedah duk ngaji ilmu sorah. Nabi tak ada ngaji kali. Aceh ya tak erti ilmu sorah naung dah. Orang tak erti ilmu sorah, tak erti ilmu nahwu, nak baca baris lagu mana? Nak baca baris lagu mana? Tajwid, nak baca tijwid ke? Nak baca tujwid ke? Nak tajwid ke tijwid? Nak baca tak leh je, tak erti baris. Tak tahu. Tojing, dawa, tajwid. Tojing wa yoda, tajwid. Nak tujwid pun tak apa. Nak tajwid pun tak apa, nak tijwid pun tak apa, tak ada baris. Tapi kalau ngaji kaedah, tajwid ni bab gapo? Jawwada yujawwidu tajwidah, kena baris dak atas bab taf'il. Dia tu baiklah ngukur dia ada siap lagu dah. Sukung dia. Ya sorah ni kira baris depan. Nahwu ya kira belakang. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bermula bulan Ramadan ni ialah bulan yang Tuhan buat turun Quran. Syahrul tu mubtada, baca baris depan. Jadi kira lagu tu. Syahr Ramadan allazi
unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ialah bulan yang Tuhan waktu. Unzul tu jadi khabar bagi Syahrul. Tu orang panggil duk kira baris tu orang panggil mari nganahu. Baris depan tu orang panggil kira sorah. Tapi timbuk entak pedah ngaji nahu sorah. Cik modal dia tak ada, dia tak erti tu. Dia celah selalu dah. Habis kata Musa sini mu yakinlah, mu kena tahulah. Orang duk hetek, orang duk kata kecek, orang sesok orang lagu tu. Tak pedah tanya dia banyak kelapa duk. Tu yalah dah tu. Dia tak ada dia tu, dia orang malah tu. Dia boleh cek dah. So kita pun tahu situ tu. Dah. Kamar dia baik. Dan yang bodoh-bodoh kira juga. Orang bodoh orang kira. Duk hetek orang. Tak pedah ngaji 420. Tanah 20 ni tak ada. Jangan ngaji sampai Nabi. Tak ada Allah. Tengok nyetek tu. Dia duk murid ke aku sampai jamin Nabi dah tengok tu. Tu nak royak dah. Buh tak ada pedah. Cik, dia tak reti tu. Dia tak reti usuluddin. Tu duk tukar hukum akal dengan hukum adat tu. Dia reti sungguh dia tak tek orang dah. Ni tu yang besar ni besar dah. Bukan orang lah tu orang bodoh-bodoh. Bodoh kira. Kalau lain cerdik. Tapi segini orang kecek atau orang bodoh. Sebab wahitik orang panggil. Hak dia tu kena berlaku. Hak orang ni salah. Jangan kita ada perangai lagu tu. Perangai iblis orang panggil. Perangai orang jahat. Perangai Yahudi. Dia rasa dia kena. Hak orang tak kena. Tu orang perangai Fak Bani Israel lagu tu. Tengok Nabi royak gapo. Dia tak pakas sekarang hak Nabi. Dia rasa hak dia kena. Ni orang ni pun lagu tu lah dah. Hak orang tak kena berlaku. Hak dia lah kena. Bukan celah pula kata tak ada pedah. Orang dia bawa. Dah tu ingat. Masuk oleh orang bodoh kira lagu tu. Walau cerdik segi lain, tapi bodoh segi ni. Sebab duk tek orang panggil buh tak ada pedah ngaji 420. Maka janganlah puak-puak kita ni. Kalau duk ngaji dah ni. Kalau duk dengar dalam esok ni. Jadi bodoh seumpama mereka itu. Mu jangan jadi bodoh pada motu lah. Fok duk ting, fok duk murih kau sifat 20. Fok duk murih kepada tak pedah ngaji sifat 20. Duk murih kepada dah ngaji bab usuluddin. Jangan kita jadi lagu tu. Sebab usuluddin umi agama. Sifat 20 ada wujud ide baka apa dok gi murih bapa. Dok gi tak kena bapa motik. Sifat-sifat 20 duk cara Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan satu. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Kita duk ngaji tata malam tu pun nak bila tak ingat. Sabit motik sifat ia kena belah nama apa dah? Sabit jangan duduk tunti lah kita tak erti pun. Ni belah nama apa makcik? Gaduh-gaduh tak nak dia tu. Bemak. Ni belah nama apa? Kanuhu alimang. Petai tak kena. Bemek. Bemek kena tanya dah. Bukan banyak minggu dah duduk mari. Maksud jadi tua cing lah. Bukan samarang lah dia tu. Orang cekik. Ni naklah ngak agama dia. Kenapa ada yang ni belah? Derak-derak mana pula dah ni belah poji. Duk derak-derak. Kanu halimah pun tak kena sampai tu lah. Tengok tu dalam kita duk ngaji siang malam tu pun nak bila batal karah tak tu baik. Tak boleh main kita nak beradu lagu mana. Sampai kata Musa ni hak tak reti tu duk tek orangnya. Dia reti tak apa. Dia kaya tak ada apa, tak ada bergaduh ngetik ilmu dah. Hak sesak tu bosai. Kilas siku dia orang pun tak kena belaka. Ia kena belah poji. Ambil lah weh buka wasa karya dia sore tak tinggal apa. Li. Kau nu hayan tak kena juga ni belah. Aku mana belah Teluk Bukit. Habis ngaji-ngaji kena tanya tewe kana. Tu bukan akhir tak ada tanya lagi Pak Yi weh. Kalau muka tanya ya kena belah sifat je wajib bagi Allah ndak apa anu meru cincin. Tadi dia pening sungguh lah. Allah ne belah tu kru. Kau nuhu basiran tu 20 mine belah. Beheng. Wasurani. Kau nuhu qaridan 15. Tak temu ne belah lagi Beijing. Beijing 2 orang Beijing selalu bukan tambung air payung. Kau nuhu muridan. Keadaan Tuhan yang berkanak. Bertamak teh sifat kanak yang ada di zat Allah Ta'ala tu. Tu ni belah. Lama bemena boleh kat tengah je. Tak hanya tak ada belah pun masih lagi tu.
Dah hatu nak royak moci deh. Pas nak kita lo lagu mana? Kita tak pandai ni. Batai karah ya tak ada isi lagi tu pasu. Bik mujur lah tu hai buka wimi nak puasa tak puasa pun. Mari jemur panah. Dah tengok dah tak kereta lagi gak demo tia tu gak 14 cuk hitam. Duk tak kereta pasurah ni panah kelak-kelak. Amo dok-dok minta lah jadi ahli serga belaka. Usaha dalam panah tara tu mau mari ben lah. Nak mengaji tak ada boleh apa. Dah, tu nak royak semualah minta wi Tuhan makbul puasa wi jadi tulis ahli serga jauh pada neraka belaka. Dalam usaha kita puasa benda tak nampak tapi Tuhan wi nampak siapa boleh cetak mari. Tengok tu. Dah, tengok dalam ni pula. Maka jangan puak-puak kita jadi bodoh seumpama mereka itu. Mereka mana? Mereka orang yang bodoh hak mencela kata tak pedah ngaji 420 tu. Dah. Walaupun tak debah, walaupun tak dapat kebebasan dunia sekalipun, tak apalah. Nah, kita tak jadi orang lebih orang bebas dunia, jangan duk katalah tak pedah ngaji 420, tak pedah ngaji usuluddin, tak wajib atau duk katalah. Bukan benda tu nak nyakit kena tas kita pula. Belalah kita tak bebas tas dunia pun. Nah, mulut kita kena paten yang kata lagu tu. Dan berusahalah kita kepada kegaji kayu. Nah, upamanya nak royak gapo kita tak bebas, kita tak jadi lebih. Belalah kita jadi hamba orang lekeh. Cari kerja hak betul menayah lah. Mana? Usaha gaji kayu, jahit baju. Cari sekut samah titik peluh kita ni menjadikan hak halal sungguh. Belalah tak kebebasan jadi orang besar-besar duk tak kisi musing. Tak apalah. Kerjalah usaha kita ni mati. Kerja kampung-kampung kita. Hak nyata cerak dah kata. Yang telah diyakin cerak kata halal kerja nya. Ia dah ketik sikit-sikit dah tu dah. Dan upahnya, upah kita gaji kayu, upah kita jahit, upah tu upah ni dalam dalam kerja kita. Hak ni hak nyata kata kita halal dah. Walaupun hak tak nyata halal, walaupun pekat tinggi kebebasan tara mana lebih pun tak salah nak buat apa kerana kita ada akhirat. Duk tahu dah macam dah kullalah min nabata min sutin pannaru aula bihi. Tiap daging ditumbuh dengan duit haram sikit je. Tak boleh masuk syurga apa cik suh. Kena masuk neraka dulu. Pas neraka peh-peh lah beme. Tengok lo ni. Lapar tu kita habis gamuk dah. Padahal bukan ni setengah kaya boleh makan. Panah tu sialah dah. Nak ok wasa pun ok gitu. Dah habis dah kita dah wasa. Dah. Tapi akhirat esok. Lagu mana api. Sahabat tu minta jauh semualah dengan neraka. 3 doa tadi jangan tinggal. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, minta syurga. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, minta jauh neraka. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hak ni minta ampun dosa. Jangan tinggal penutup hak ni. Hak Nabi suruh sendiri. Jangan tinggal moci bawa lah. Nah, bawa. Nah, ampun dosa, jauh pada neraka, minta syurga. Hak ni hak Nabi suruh. Lebih pada lepas Ramadan pun bawa tak ada apa. Tapi hak ni sangat ditutup, kita minta lah. Nah, dah. Hak kita yakin cerak dah kerjanya dan upahnya. Hak Allah cerak dah. Tak salah belalah kita terkerja hak lain tak cerak. Walau bebas cara mana pun, belalah. Sebab kita ni ada akhirat. Pendeknya dia kata. Dah. Pendeknya dia katanya, tidaklah yang mencela kepada yang pandai apa-apa pekerjaan itu. Malaikat orang yang tak pandai juga. Sungguh. Orang duk wetek orang tu cek bukan orang pandai. Tengok orang buat rumah situ, gerai situ tak molek, ya tak ana ni. Kalau tengok mari tu tak molek, tak makan siku, tak makan apa. Dia tak pandai kali. Golek ke dia kata lagu tu lah pendek kau orang duk uhi telak orang pekerjaan ni, cek dia tak pandai, dia suka tek orang panggil. Ni pun lagu tu tak reti medan 420. Dah tak reti hukum akal tapi tak pedah ngaji 20. Tak pedah ngaji hukum akal. Kata situ lalu tak wajib. Hei, dia tak ngaji hukum akal, kita nak hukum lagu mana? Tuhan ada nak hukum gapo? Tuhan ada nak hukum gapo? Mustahil ke harus ke wajib? Apa ada? Tuhan ada nak hukum wajib ke mustahil ke harus ke surah ni? Wajib, pas wajib akal. Gapo wajib akal? Tentu sungguh ada, tak terima dok sekali-kali. Sungguh lekro'eh tak ada sebut sungguh, tak ada belok. Tapi akal kena hukum tu, ada Tuhan, tak ada Tuhan, lemah Tuhan tu akal tepat hukum. Lemah Tuhan ni apa kita nak hukum? Mustahil. Apa mustahil? Benda tak ada lagi dak.
Lemah ni tak ada di Tuhan lagi dak. Tu baik kalau tak kerti tu nak pergi ngaji tahu mana. Sabit hukum akal orang panggil tangguh untuk kita nak kenal Tuhan. Tuhan buat langit, bombing, hujan, kemarau, panas, sejuk kita nak tak apa tu. Buat surah ni. Keruta. Harus. Sudah ke dia, ikut dia. Gelap, cerah, panas, sejuk, murah, mahal. Tu harus dah dia. Tak lepas dah 3 tu, duduk musim wajib. Mustahil harus. Ada kacau kena tu. Tiba-tiba orang duk think kata tak peda. Tak wajib ngaji hukum kacau. Dia banyak modal. Dia tak ada modal. Kalau ada modal, dia tak think. Dah kok kita ada tu. Dia tak wajib ngaji hukum akal. Tak wajib hukum akal, tak kenal lah tu. Sebab akal ada hukumnya. Dah wajib musaharuh tu. Dah. Lalu orang panggil, orang tak orang tak ada modal lagi. Orang tak kerti, katanya. Dah. Habis itu. Saudara-saudaraku pula dia katanya, dah tahulah bahawasanya awal agama itu kena Allah Ta'ala. Kita tahu belakang dah. Ada kata hadis, ada katanya kata-kata ulama, tapi walau bagaimanapun tak ada apa lah. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama ni kena Tuhan. Apa kita pergi kenal muka lain, orang panggil punuh lah. Sabit tu pak beranak pak suruh bel dah. Nak tani kelima syahadah. Sunat bel di kelinga budak. Sunat lah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan berderah lah beme sawe budak. Duk bunyi kau sakit berderah tu. Betul tak dengar orang ngajar lah tu. Tak boleh di kelinga budak kau ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tahu tu. Ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budak Sina mata mau beranak. Ada dengar apa, dengar pika selalu suara abah derah. Dia bukan band nak panggil mayat, ni band nak tutup daripada budak sedengar kelima syahadah. Nyoba derah. Dah, jangan duduk berderah royak molek. Kalau tak erti teruk benar lah. Orang jatah kita ni, kalau rasa tak erti 3 perkara ni, keraklah hutang kota. Tak usah taruhlah, dia dah sebutir jadilah. Jatah mobile. Kalau tak erti bel, tu baiklah putih kotor. Sungguh family. Kalau tak ada bel Pak Rama pun, dia kena bel juga di anak cucu ni pula. Habis kerak tahu lah 2 utir, 3 sutir tak hati lagi. Puhubat merah yang molek. Tak ke? Lama 2 orang jatuh lagi, kena panas semaya-maya. Kalau tak panas semaya-maya, buat tu baiklah putih kotor. Tak sungguh. Tak ada dah cara kita nak tolong dengan cara umum semaya-maya. Pada dia pun ngelah dah. Habis dah dia mengelah dah. Tak ada dah dia. Pak dia tinggal kita pun pergi tolong dia semaya akhir sekali tu doa Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir lahu. Tu nak royak katanya dah kita kena pandang. Dah maknanya be kena semaya maya. Pasal lagi kena pandang baca Quran. Cek molek Pakat cek masing-masing benang klik rumah aku ni kalau Quran boleh baca lepas. Semaya-maya ke tidak. Bai pun boleh. Tak apa sakrak lah putih tu. Kalau klik mari bai pun aku tak leh duk tukar asyhadu dengan sebab dengan asyhadu Allah dulu dia mana tak tahu. Tak mana bai aku ni. Geraklah sebutir betul kata. Pergi mau sakit lah nampak teruk pondai benar ni makcik weh. 3 tu tak leh tu orang panggil. Ingat molek Quran boleh baca, semaya-maya wi boleh, bai kena pandai. Kata alih 3 tu teruk kelolo kata web betul kata tu nama web sungguh pandai. Teruklah makcik nak ayat wi. Dah ke? Tu sabit agama su kita bai di kelinga budak nak kena tanda syahadah dia nak wi dengar. Lepas tu komak lik kiri nak wi budak ni rajin semaya. Pada hak tua duk komak tak ada mari. Apa dah mari besok. Duk komak di budak nak wi semaya. Dok nak wi kata komak tu dekat nak semaya dah. Nak ibu budak biasa dengar, nak iragis semaya. Lama 3 tu baca, inna anzalna. Siuk di budak telinga, kerana budak ni nak lepas pada zina. Pak inna anzalna 2. Siapa baca ketika budak beranak tu bagi, dah Allah Ta'ala apa nama ni, jaga tak berlaku zina. Lama 2 tu hewi budak ni rajin baca Quran. Kita malah baca kan, pak tak baca, tak tahu dulu. Ada dah. Takut pak ada baca inna anzalna habis jadi malah dengar Quran. Hari ni 22 juz dah ni. Pak kita boleh ni baru.
Ada boleh 2 juz pun ada tak ada sejuh pun ada juga. Lepas tu lama pak tu kita baca doa syuk kepada anak. Allahumma inni auzubika minasyait wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Syuklah. Karena budak ni tok ding ya setan yang ngaruk lalu dah. Budak halus-halus duk teriak kepala tangan kuat-kuat setan. Setan kita tak tahu. Budak tu tahu bakujuk gawa teriak ya Allah. Yogi kosek budak halus. Pak kita minta Tuhan lah berlindung anakku dan cucuku daripada setan yang kena rejam. Siuk kepada budak tu ngocik. Ya setan yang mari selalu yang suka ngenak. Bukan budak-budak sawai pun dengan setan boleh jadi. Ya mari jelai mata jelai. Ya mari taring ya budak pun. Dan ayat tak mana. Sebab itu kita kena berdoa Allahumma inni auzubika wa min zurriyataha minasyaitonir rajim. Minta sepak jauh anak cucu dan cicit-cicit daripada setan yang kena rejam. Minta jauh di sini lagi. Habis itu anak kita besar panjang pun tipu daya setan pun lepas. Kerana kita duk minta ketika nak beranak 5 kali. Ni tahu nak bini 2 ya. Ada anak tak anak. 2, 3 nak lepas boleh main ya. Dah. Tu baik. Di antara dah. Kemudian lalu itulah dia katanya dalam hak ulama pula. Hak Tuhan kata fa'lan annahu la ilaha illallah. Hendak kamu kena yakin tak ada Tuhan malaikat Allah. Tu Tuhan so kena dia. Patut ulama pula la tasihu fi ibadah illa bi ma'rifah. Tak sah amal seorang malaikat kena Tuhan. Duk menebah duk motong token tak kenapa nak pergi bagi duit ngapi yo. Wak rumah token nak pergi ambil ngapi yo pagi. Ni duk semaya beg apa tak ada kena Tuhan. Maksud kena Tuhan ni lagu mana? Kena tetengah hukum sifat dia. Bukan kena duk boleh beroyak moci. Ada boleh royak besar kecil atas bawah hulu hilir jatuh tu kena makhluk. Kena setan lagu tu. Kena kita manusia tu. Tuhan ni tak boleh nak beroyak. Kena sifat tetengah ada Tuhan apa mu nak kata? Sungguh ada dia. Sungguh setara mana? Siapa tak terima nak kata tak ada. Kena pula Tuhan sifat dengan kidam. Sedia. Ada Tuhan ni tak ada mula. Ada Tuhan bukan mari pada tak ada. Ada Tuhan ni selama-lama tak hilang. Ada Tuhan ni tak ada Tuhan tak binasa. Tu kena lagu tu. Hak kita duk ngaji ni kena dah. Kena dah. Lah dia penting ke mana-mana pun baik. Kena dah. Tu hak kita duk ngaji supaya dengan Nabi ngaji. Nabi pun lagu ni juga. Pegai Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan bakok. Tu kena dengan lagu tu. Kalau kena dengan mana boleh tunjuk tu bukan dia. Kena dengan mana royak Tuhan tu besar. Tuhan tu halus tu bukan dia. Tu kena tetanggi hukum sifat. Zat dia Tuhan tahu. Habis Nabi kata tafakkaru fil khalqillah. Hendaklah kamu fikir tentang kejadian Tuhan. Mu fikirlah langit bumi. Hujan kemarau cerah gelap. Mu fikir. Wala tafakkaru fi zatillah. Sebut dengan zat Tuhan mu jangan fikir sama sekali. Tapi kita orang lain ni pada duk fikir kau zat Tuhan. Banyak lain ni sabit duk mai ku atas arah. Duk mai pahlik nung Sebab dia duk fikir tentang zat tu. Nabi larang. Orang fikir zat ni, 2 ilmu tu baik 2 perkara. Kafir dengan gila. Balah mana zat Tuhan, pasal mana tu zat Tuhan, tak lama gila sebab dia tak tembus. Lama 2 jatuh agama. Sebab dia bukan tahap kita fikir. Nabi tak uri satu. So fikir kejadian gelap cerah bukan sendiri dia Tuhan mencerah. Gelap pun bukan sendiri dia Tuhan menggelap. Ni tanda dia kuasa. Bukan gelap cerah tak macam dak. Duk situ sini lalu dah. Tu lagu mana panjang tengok semula Allah tu wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang kedua ni Fiqh Hidayatus Subyan, yang 3 ni duk ngaji di segi ubat wirid. Wirid dah selesai dah cara sapuh muka baru ni. Sapuh muka ni bukan perkara dalam sembahyang dak lah. Kita tak sapuh pun tak ada apa sahlah sembahyangnya. Kita sapuh pun sahlah sembahyangnya. Cuma ada khilaf sunat dengan tak sunat tu lah. Pahak kita di bawah ni adalah berlaku sunat. Dah, sapuh muka. Tu kita ngaji dah baru ni dah.
Habis itu lepas tu mari sambung sini pula. Dah, lepas pada tu kita bacalah. Dah, alhamdulillah ala rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin. Dah, lepas baca pula astaghfirullahalazim 3 kali. Lepas baca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Dah, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ni jangan nak ingat dah ni. Ni wirid pas semaya. Lepas ni kita dengar dah. Ulama katanya siapa-siapa yang sudah semaya malai salahu wirdun. Siapa-siapa dia yang tak ada baginya wirid. Lepas semaya bangun gi. Lepas semaya bangun gi. Bukan hadis ni tapi ulama kata. Orang ni semaya dia tak ada wirid. Malai salahu wirdun. Tiada ada siapa yang tiada ada baginya wirid. Nah, sudah semaya bangun gi. Orang ni ulama kata bahwa kirdum jadi kera dah. Berat gak ni tak wirid semaya kera orang panggil. Bukan amal kata nak ulama. Kena baca lah mocik dah. Kena baca. Ni wirid ni orang panggil ni datang pada Nabi belaka. Lepas pada tu kita baca gapo? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sapakat su waladhalin. Amin. Lepas pada tu kita baca pula wa ilahukum ilahun wahid. Dah, Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dah, wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tu namanya ayat kursi. Ayat kursi dah. Siapa pergi baca ni nak kali lepas maya bani amal ayat dah. Lam ya'nahu min dukhulil jannah. Tak ada tapai kok mana dah nak masuk syurga Allah Taala. Habis itulah belah dia, memang dia, beme dia pun supalah. Dah kita semaya seorang diri habis-habis tak ada kita beradu sekat ni. Tak ada tapai ngapa dah pada nak masuk syurga tu. Malaikat dengan mati soy. Dah, sebab Nabi katanya man qara'a ayatal kursiyyu fi duburi kulli salatil maktubah. Siapa-siapa tak ada dikira lah. Mocik dia, kat ana dia, mastah dia, kat mas cerong dia, kat ia ditia ko. Baca nak kali lepas maya fardu. Lam ya'nahu min dukhulil jannah. Tak ada tapai dengan gapo pada nak masuk syurga Allah Taala. Malaikat illa ayyamuta, malaikat yang mati saja bahil. Pak hamba berasa ramai lagi dalam ni hak tak ingat wa ilah hukum ni. Ada hamba dak berasa pun ada. Okey. Ti ingatlah bila kita berasa kata kita tak pandai lagi, kita tahu dah kelebihan dia setara mana, pisahlah kita ingat, kita bawa nak kali lepas maya. Dari situ dia panggil wirid wa ilah hukum. Huruf dia nya ada 190 ekor lebih kurang macam ni. Dan ayat dia sama panjang dengan Fatihah, 7 ayat. Ayat dia. Dan lagi kalau kira nahum 50 kelima. Tu tempat ulama gaji sepatara temu. Ayat kursi ni tak ada besar sekali lah Quran, tak ada dah lah. Dah tu di antaranya tengok dah. Tu baik. Habis situ. Wa ilahukum, bermula Tuhan kamu ilahun ialah satu. Hak ni Abu Lahab jekah Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad bawa ni mula-mula ni. Lepas tu perintah jadi rasul dia. Ya ayyuhal mudassir kun anfa apa nama? Wa kumin la akum fa anzid. So Nabi sebar. Nyampai unde-unde hak tu siapa. Tekah turun Iqra bismi rabbikal ladzi tu Nabi saja ya. Betul ya ayyuhal muhadditsikum ni. So Nabi gi sebar baik. Apa nama? Nyampai ke unde-unde. Pasal siapa mula-mula pada ke waris-waris mula-mula.
Panggil Abu Lahab mari di Bukit Sofa. Kalau bahasa di Mekah tahulah. Pakak duk bercungama di Bukit Sofa, Nabi kata aku nak oyak berita baik. Berita apa? Berita baik. Nabi kata berita baik. Lepas tu adakah ramai-ramai nak dengar berita ni? Abu Lahab jawab kata mengoyaklah Muhammad. Pasal mung ni tak biasa aku dengar mung kecek pelawak. Jok kecek siapa jadi orang tu. Siapa Nabi umur 40 lebih. 40. Dah. Tak biasa Abu Lahab kata aku dengar mung kecek pelawak. Oleh demikian tu mun royak gapo royak lah. Pasal hari ni aku terima belaka wala royak mari tak hujung langit pun. Hendak dia punya orang depek. Nabi baca ni wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu ialah Tuhan satu. Selalu dah Allah. Dia kah Nabi, orang haja kah Nabi pak darah ni lah mula-mula. Dia kata tabbalaka punah Muhammad. Mu panggil aku pecung di Bukit Sofa mu nak ayat benar ni ya. Punah Muhammad mu tak pakar Muhammad. Wa ma'atana bima lam ta'rif. Jok titih baris nenekku tak pernah dengar mu dia bawa lagu ni Muhammad. Muka ya tak kong ramah ke. Kok Sofa Marwah tu apa orang apa surah ni. Keliling Baitillah ni 300 ekor lebih. Pagi royak Tuhan sore kok. Tuhan satu kok marah selalu tak belaga dengan dia. Dia kau selalu taballaka punah Muhammad. Benasa Muhammad dia kata kau Nabi. Tuhan pun jawab selalu tabbat yada abi lahabin wa tabba. Hak sebenar orang punah orang benar sombong Abu Lahab. Ni Tuhan balas tu dia kata Nabi tu. Ni ayat ni. Ayat wa ilahukum ni. Nak ayat Tuhan satu. Kita duk ngaji wahdaniyah tu. Berapa ya dak ayat pas tambah lagi. Dengan mana lagi? Dah la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak adalah Tuhan malaikat dia lah. Tak ada dah kita sembah dengan tunggu ni Tuhan tak ada dah Tuhan ya Allah ning lah. Hak patut kita sembah Tuhan yang sebenar sungguh. Dah. Lagi pulaknya Tuhan tidak ada malaikat dia. Tuhan Rahman, Tuhan yang maha barah, maha kasih sayang. Hak kita dak sembah ni. Dan lagi pulaknya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dah, maknanya bermula Allah Taala ni ialah Tuhan yang hidup lagi pula tak mati. Dua sifat pula situ. Allahu la ilaha Allah Taala ialah Tuhan yang satu, wahdaniyah. Allah Taala tu pula dikata huwal hayyul qayyum. Tuhan yang satu, Tuhan yang hidup, sifat hayat. Tuhan Al-Qayyum, Tuhan bersifat dengan qiyamu ta'ala binafsih. Lagu mana qayyum? Ai qaimun binafsihi. Tuhan diri dengan sendiri. Duk sini berapa sifat dah pada. Dah kata sifat 20 tak ada Quran. Tu tengok tu berapa sifat dah situ tu. Dah. Tu baik. Pas Tuhan tu pula gapo nama lagi? La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Tuhan ni tak ada ambil mengatuk. Kita duk mengatuk ngoyok belaka. Dah ni tambah-tambah puasa. Mocik pun kali celak pun kali bejer dah. Tak ye pun supaya orang kanan pun supaya kita ni kena ambil dengan ngatuk. Tuhan ni la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Tuhan ni tak ada mengatuk, sifat mengatuk tak ada tadi. Kita ni ada. Siamalah dengan mengatuk dah. Tu nak ayat kata kita ni. Pas lagi Tuhan ni pula dah ma fis samawati wa ma fil ard. Tuhan ni pula nak royak tu apalah barang hak dia ada le muka bumi langit bumi semua ni dia belakalah Tuhan jom buat. Dia belakalah yang menentu dia belakalah dah mengada hak ada wi tak ada hak ada wi mati dia belakalah. Tu sabit bagi Tuhan belakalah Tuhan tu dia panggil lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dah, mana barang di dalam 7 petala langit dan barang di 7 petala bumi, dialah jadi Tuhan milik dianya dah. Dan lagi pula manzal ladzi yasfa'indahu illa biiznih. Dah, siapa-siapa dah yang menghendaki dah syafaat adalah dengan izin Allah Taala. Nak we kita kaya, nak we kita sihat, nak we kita apa, semua tu dengan syafaat dengan izin Allah Taala berlaku. Dia tak izin kau syafaatlah. Dia tak izin kau molek dia berlakulah. Dengan sifat iradat dia dah.
Tu dengan biznillah dengan Allah Taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tuhan tahu belaka barang depan di antara tangan kita dan depan kita. Tahu pendek tu meliputi Tuhan depan belakang tangan kita semua tubuh kita. Dah Tuhan tahu habis tu nyata dengan sifat ilmu dia. Tahu belaka tak boleh kita nak susuk. Depan belakang kita, tangan kita, hati kita pun dia tahu belaka. Nak tusuk tak boleh sama sekali. Allah Ta'ala tahu secukup-cukup. Sampai tu kena takut dengan Allah. Mati hati kita nak teliti takut mana. Dah. Dan lagi pulaknya. Dah. Wala yuhitu nabi syai'im min ilmihi illa bima sya'. Dah. Maknanya Allah Ta'ala tidak meliputi dengan sesuatu melainkan dengan ilmu dia. Tahu belaka. Meliputi segala perkara. Dah. Walau rambut, walau pasir banyak apa pun dah. Dengan belaka. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Nak rayak Tuhan ni pula ilmu dia ni teluh. Tu, teluh setiap kala. Wasi'a kursiyyus sama. Kursi di atas langit. Bukan kursi paduk ni. Kursi di arah ni. Loh mapuk yang ada nama kursi. Besar berganda-ganda dengan bumi lagi. Tuhan tahu juga dengan ilmu dia. Arah pun Tuhan tahu juga. Tu meliputi belaka Tuhan ilmu dia. Dah. Wasi'a kursiyyus sama. Dah. Telah luah meliputi ilmu Tuhan tahulah kursi dan 7 langit dan 7 lapis bumi. Semua dia tahu belaka. Sebab Tuhan ni duk menjagakan langit bumi dan semua makhluk. Dan Tuhan ni pula wahwal aliyul azim. Tuhan yang maha tinggi lagi pula maha besar. Tu kita nak baca pakoh-pakoh makna dia dah. Lepas tu baca lagi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Inna ad-dina indallahil islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ni dia panggil ayat kursi hak panjang habis dah lah. Ayat kursi sungguh kat tadilah wahwal aziz azim. Nak tambah lagi pisik lagi. Ada orang lagi tanya Nabi Muhammad. Dia tanya, ya Rasulullah, hubak gapo mati dalam ini? Tanya Nabi. Nabi kata lagu mana? Nabi Khaidai. Ada orang tanya, ya hei Nabi Khaidai, hubak gapo mati dalam ini? Jawab Nabi Khaidai kata, aku tak tahu juga. Nanti aku nak tanya Nabi-Nabi. Sehingga Nabi Khaidai ditanya beribu-ribu Nabi. Hubak berkenaan mati tak sewi tangga imej. Hubak gapo? Kemudian Nabi lain tak ada boleh royak. Tak tahu. Nabi Khaidai kata tak apalah aku nak pergi tanya Nabi Muhammad. Pergi tanya Nabi Muhammad, hei Rasulullah Muhammad ni, hubak gapo mati dalam imej Tuhan pergi imej mati tak cabut. Nabi kata aku pun tak boleh tahu berita juga. Tak boleh tahu juga. Nanti aku nak tanya Jibril alaihi salam. Lepas tu Jibril pun pergi tanya. Nabi pergi tanya Jibril. Hei Jibril, adalah umat-umatku tanya ni, ubat gapo mati tak sewi tangga ini? Jawab Jibril kata aku pun tak tahu juga. Nanti nak tanya Allah. Mereka sosok di Tuhan. Tuhan jawab kan? Ubat mati dalam ini mengekali membaca ayat kursi. Ditambah amanar rasulu bima syahidallah wisapa akhir. Nak kali semaya fardu. Kamu Tuhan jaga mati tak tangga ini. Tu nak royak malah lek kita lah. Malah lek kita motik dah. Tu buat tengok pondok apa dalam tak tinggal. Ayah lo tu sepayah serabut tara mana ya tak tinggal wa ilah hukum. Walau ya semaya mau demo waktu asar pun ya wak wisuk siapa kat bira dihisap tu. Tengok tara dia tu ngocik. Habis kalau kita nak buat ni boleh. Siapa tu has sendiri jawab ke Jibril. Amma ayat kursi amanar rasulu bima syahidallah siapa kat wahu apa?
Bila dihisap sampai sekat tu. Kamu tu jaga email tak tanggal lah. Tu hubak dia bela. Sebab tu kita malah lagi bemes kat tadi pun tak apa dah dulu. Wa huwal aliyul azim. Pas tak dah lah kita nak ada. Kalau nya rajin lagi tu nak bela, subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Gisuk dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali cukup 100. Walau kanat misla badil bahri, dan jika dosamu sama banyak ngabuih di laut, Allah Taala nak ampun lagi. Beheng, awak belaka. Hak ngorik dengan subuh tu la ilaha illallah wahdahu la syarah 10 kali dah. Tapi di dalam kita zikir kena buh cukup 1 ngak tu. Walau kanat misla badil bahri, dan jika dosa sama banyak ngabuih laut sekalipun. Pehel lah buih terbanyak mana memang. Banyak mana buih beheng. Apung lagi. Ni hadis sahih ni. Boleh siapa masa tu boleh sekali kita nak ingat apa tadi. Sudah semaya tu si akak punggung pergi selalu. Takut jadi pahwakil dong kero. Pak kita baca labu banyak mana dah. Tu nampak macam dah. Tak ingat ambil surat baca. Okey. Ada tak ingat belana, tak ingat apa belana. Okey. Besok teh belaka dah tu. Tak ingat. Boleh lepas pada tu kamar dia baca subhanallah 33 kali. Dah. Lepas tu baca alhamdulillah 33 kali. Dan Allahu akbar 34 kali. Ada kata 33 gisuk dengan asal ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup 100. Subuh dengan ngorek hak depel pahada asafullah azim. Pak kalau kita tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit, tambah wa huwa hayyul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah tu amal lezat roh kubur. Boleh 3 juta. Pak amal le apa? Amal le buka kedai. Amal le nak pergi kedai. Amal le pelari kedai. Pasal lagi, amal le nak sapa hari hak ni. Kalau kita nampak anak boleh. Apa nak keruta? Nampak anak boleh isi haculah kata raya dah. Pagi esok curah tubik baca cukup 300 kali. Dah kalau kita kacau. Pak hadiah kepada orang mati le kubur. Tak ada kira mek kita, ayah kita, sayang kita. Orang mati banyak malam kubur orang Islam, hadiah yang kita baca 300 kali tadi, dia jadi nur cerah dalam kubur orang mati. Pak kita mati esok, cahaya tu mari pak kita pula dah. Jadi keterangan kita dalam kubur. Tambah hak tu sikit ya bela. Dah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dah, lagi pula lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 perkara boleh amal kalau boh tu so. Lalu kok kubur bayu 3 juta. Blek-blek ai payah tagi kubur di Cerau. Puak situ selalu lekok nak gilbut jauh. 3 juta, 1 juta pahala. 1 juta ampun dosa, 1 juta akak darjat kata riwayat ni. Pas dengar hal ni juga pelarih kedai, nak jual. Puak kita baca dulu sunnah Nabi. Kedai kita berkat, kedai kita orang nak beli. Kita nak pergi beli pun kita baca ni kerana sunnah Nabi. 2, yang 3 amal le hari raya haji, hari raya puasa belum nak pergi sembahyang, we boleh 3 kata. Hadiah dalam kubur jadi cahaya, kita mati menjadi cahaya pula mari tempat kita pula. Ni nak ayat kelebihan yang Nabi wi kepada umat dia dah. Tu baik. Habis itu dah. Akama dia kata inilah